handle kita 32 inci setengah. 32 inci lah. 32 inci. 32 inci. Kita punya panel box sini ke sini. Wih, lebih kurang 46 inci. 46 inci. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. 46 inci panel box, 32 inci handle, ada 14 inci. 14 inci mana kata hamba 7 inci sebelah, 7 inci sebelah. Hamba kena ambil kira kan, kalau nak menyelit kan. Assalamualaikum, selamat pagi hamba. Semoga hamba semua dalam pandangan dan rahmat Allah. Masih lagi dalam Ramadan Karim, dalam bulan Ramadan ni. Hari ni kita pasang panel box pasal kita nak pergi ke site buat kerja. Nak isi barang banyak sikit lah kan. Last pakai panel box ni waktu balik Kedah hari tu. Lepas tu jam. Oh gila punya. Memang ikut belakang pungkok kereta lah. Tak boleh buat apa. Kena pula dekat sebelum terowong menora tu. Ya Allah. Berpeluh hamba. Encik zone test gua ni dah menghampiri 16,000 hamba. Sekarang dah 15,812 km. 16,000 servis kali ke-5 lah kan. Servis kali ke-4 hari tu gua tukar U-clip, roller. Yang kali ke-5 ni mungkin dia suruh tukar spark plug kan. Check belting, gua rasa gua nak suruh dia check bearing jugalah, bearing tayar ni kan. Entahlah, kadang-kadang macam ada dengar bunyi. Lepas tu exhaust yang patah tu gua ingat gua nak pergi hantar dekat satu orang brother ni, nama dia Pak Lang Pucung. Tu suruh dia buat sedikit lah kan. Lepas tu baru kita boleh pasang balik. Sebab Naughty Boy ni memang bising lah hamba. Orang tua macam gua ni tak apa nak sesuai lah bising-bising ni kan. Best memang best. Dia punya back pressure tu kan shock. Kalau kita modify zone test original exhaust tu, bagi bunyi bass sikit kan. Oh besar betul lah. Lebak-lebak. Gua punya panel box lebak-lebak. Gua langgar lampu merah jarang berlaku. Sebenarnya gua satu orang yang sangat ikut peraturan nampak. Tapi Allah Akbar, bukan alasan lah walaupun gua dah lewat ni kan. Jadi ride dengan panel box yang lebar ni kena main duduk tengah je lah kan. 46 inci dekat kaki je lah. Dekat kaki lebih. Maka tahu gua buat recording dengan exhaust Naughty Boy ni, dengar elok ke tak dengar elok, kita tengok lah bila upload video ni nanti. Tengok dalam panel box ni kelajuan dia macam mana. Nanti tiba-tiba boleh dapat. Oh belah sana jam dia tak kira bulan bulan puasa pun jam umat ya Allah. Apalah apa pun nak keadaan kita hari ni. Kita sibuk dengan kerja. Apa saja keadaan kita hamba. Kita ada duit, kita kena duit, kita ada banyak, kita ada banyak, ada banyak bini, ada rumah, ada bini. Apa saja keadaan kita hamba. Tapi bila kita dapat hidupkan agama dalam keadaan tu tadi juga, kita ada umat yang berjaya hamba. Kejayaan dalam dunia dan akhirat ni hamba. Dan bagaimana agama ni dapat dihidupkan. Kita akan ke bengkel dulu hamba. Kita ke workshop kita sebelum kita ke site. Hari ni nak loading barang dalam lori. Mau ingat nak kita ada panel box ni kan. Mau ingat speed. Jangan lupa lah pula kan. Kita ada panel box. Ada panel box ni jangan tu mencelah rapat sangat. Mau ingat tu nanti sangkut. Ambil macam ni lah, jauh sikit. Ambil macam ni, jauh sikit. Celah tu jangan masuk. Takut tak lepas. 46 inci hamba. Mau ingat tu. Duduk belakang pungkok kereta macam ni kan. Rapatnya lori ni. Siapa rapat kan? Okey, ini kena hati-hatilah. Mesti ada orang langgar lampu merah no. Jadi hampa yang teringin nak pasang panel box silakan. Kelebihan dia barang boleh isi banyak hampa. Dengan 3 kotak kiri kanan dan atas ini macam-macam boleh isi hampa. Boleh nak jalan-jalan jauh. Macam gua duduk plan tak jadi nak buat solo ride kan. Pusing tanah Melaya solo ride dengan kotak yang macam ni. Oh syok lah boleh bawa barang banyak. Ni hati-hati sikit lah kat sini. Sebab kotak kita hampa
Alright, jalan. Tapi kekurangan dia hampa. Kekurangan dia hampa tak bolehlah menyelit kan. Menyelit ikut suka hampa. Boleh menyelit tapi dengan berhati-hati. Kemudian mungkin ataupun pastinya kelajuan tu akan berkurangan sikit lah kan. Hampa tak dapatlah top speed seperti biasa kan. Dan jangan sekali-sekali hampa meremput kalau tak penat lah kan. Contohnya nak masuk Kuala Lumpur kan, saja seronok pasang panel box kan, nak pergi shopping. Jangan buat pasal Dan kalau nak jalan dengan panel box ni elakkan musim-musim perayaan lah. Hampa jalan time tak ada kereta ramai tu kan, baru syok. Kita dah nak sampai hampa ke kita punya bengkel workshop. Budak-budak tu dah sampai kot kan. Duri simpan apa? Aduh, gua heran lah dia jual bunga kat sini ya. Siapa duk beli ya? Ni kawasan industri, industri sederhana. Alright, hampa kita dah nak sampai. Nanti kita sambung balik hampa. Kita punya perjalanan ke site. Nak singgah bengkel kejap, nak loading barang dalam lori. Lori crane kan. Lori crane ni dah sampai ke belum? Assalamualaikum. Selamat pagi hampa. Sabtu 18 Ramadan. Pukul 11 dah kot lah ni. Kepada hampa yang berpuas, selamat menjalani ibadah puasa hampa. Hari ni gua nak pergi servis motor, servis skuter Encik Zon Test ni. Dah masuk 16,000 hampa. Sekejap sungguh masa berlalu. Kita pergi servis dekat Kajang lah. Wheel rider dekat Kajang. Dalam ni pun dah helmet lagi. Tak apalah. Para hadap orang pun tak ramai dah. Cepat balik. Banyak lagi kerja nak buat sepanjang Ramadan ni hampa. Gua rasa hari ni lah yang paling berasa lega sikit kan. Sebab semalam tak kerja, malam tak pergi ke tapak projek. Kita rehat sekejap sampai hari Isnin ni kot. Kalau tak pun sampai hari Selasa. Jadi bila badan rehat banyak tu, badan pun segar balik lah. Encik Penebok duduk diam-diam tong-tong Gua punya bimola ni hari tu sapu cat, sembok cat. Habis lekat titik-titik kuning ni. Dekat-dekat visor sini kan. Kasak-kasak. Buat cat dalam bengkel kan. Motor kat luar bengkel, angin bawa Cak silap kat Encik Zon Test ni pun ada apa. Motor pun lama tak cuci ni. Semalam isi minyak bukan semalam, dulu semalam. Minyak tinggal lagi 2 bar. Gua pun isi minyak sambil dah tengok meter minyak tu kan. Melimpah-limpah, gua tak sedar. Banyak lah juga kan. Pada 2 bar gua isi masuk dalam 14 liter kan. Melimpah-limpah penuh kat lantai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu mukhsinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bising exhaust ni bising sangat. Rumah bagus bila exhaust ada bunyi ni, bila lu mencelah-celah kereta tu, kereta dengar kan. Kasihan lah pakai duk elok kan. Yang bestnya. Tapi yang tak bestnya ingat sangat. Sisi kereta bang 16,000 ni tak tahu apa pula dia nak tukar. Hari tu 12,000 dah tukar roller, CVT roller. Mungkin 16,000 ni dia tukar spark pelang kot kan. Spark plug kan. Allahu Akbar. Malam katanya Putrajaya sampai Cyberjaya ribut kan. Allah alam gua tak sedang kan. Tapi semalam memang hujan lah. Kita nak kena tengok Waze Nak buka Waze sekejap. Jam 10.48. Tengok Waze sekejap. Where to? Rider Kajang go now. 12 sampai 21 km 21 minit. Ini cik abang ambil gambar apa bang? Abang Pakistan tu ambil gambar apa? Dia ambil gambar, dia dah potong rumput kan. Bos, ini rumput saya sudah potong dah. Ambil gambar. Traffic light ni mati tapi traffic light ni taklah function sangat. Semua kena tengok lah. Tak ada kenderaan boleh je. Baju raya anak dah beli. Yang perempuan tu belum beli kan. Yang perempuan seorang lagi tu belum beli. Yang lelaki dah settle. Yang kerja dah siapa beli sendiri. Yang belum kerja dah masih belajar dah gua beli. Gua pun dah beli. Tema tahun ni orang rumah gua cakap warna merah kan. Jadi kita belilah warna merah. Rumah aja belum siap. Gua pun tak tahu macam mana. Banyak benda lagi nak buat. Kalau rumah siap pun ayak api tak masuk lagi. Aduh. Mak mentua pula baru je discharge hospital semalam. Sekarang kat rumah lah kat Gombak. Tadi belum ada keputusan sama ada gua nak balik beraya kat kampung atau beraya dekat sini kan. Kalau rumah pun belum siap, nak balik beraya kat kampung pun tak seronok juga kan. Angan-angan memang nak beraya kat rumah baru. Kita tengok keadaan.
Tengok macam mana. Gua katalah Ezra ni punya lah kuat. Gua cakap hampa dengar tak dengar. Nanti upload video baru kita tahu. Aduh. Ada cara tak nak bagi kurang dia punya bising ni kan. Oh, abang tu bawa pancing bulan puasa pun memancing dah hobi kan. Dia kan kira apa kan. Bila dah datang hobi tu kan. Puasa ke tak puasa ke. Memancing tetap memancing lah. Sepatutnya gua plan nak balik kampung semalam kan. Memandangkan dah tak ada kerja. Kita nak balik kampung. Tengok rumah kat kampung. Tapi lupa pula. Gua nak kena pagi-pagi nak kena hantar anak gua pergi kerja. Lepas tu nak kena ambil bini gua esok. Jadi tak jadilah balik. Wah abang pemancing sedang memotong kita tadi. Tak perasan. Relax bang, ikan tak lari, ada aja. Kalau abang tak kumpau lah, ni apa pasal ni? Minyak habis kan, sorry lah gua tak dapat bantu. Kalau ada kesempatan kita cuci motor pas sekali. Alam, okey apa? Kenderaan tak berapa nak ramai. Barulah sedap sikit kan nak bawa skuter. Ni je pusat servis Rider Kajang ni kan. Gua tak ingat jalan. Oh betul lah gua ni. Kena buka Waze juga. Tapi kalau lalu ke Pekan Kajang tu gua tahu kan. Masuk Pekan Kajang tu terus saja. Ni pasal Waze dia bawa ikut highway kan. Baik, dia orang terus Oh, ingat tadi jalan motor, pokoknya depan ni jalan motor. Aduh, sini another 5 km masuk kiri. Okay lah, cuaca pun tak berapa terik sangat. Ada matahari tapi tak terik kan. Pasal apa? 2 kali tol lah. Hari tu main 1 kali tol je. Entah. Ingat lah. 2 kali tol ke 1 kali tol? Sini kah? Ya sini. Bandar Kajang. Berapa jauh? Ya sini. Aduh. Kita dah sampai apa? Dah sampai. Assalamualaikum Pak. Bertemu kembali dalam channel gua ni, channel skuter vlog gua. Hari ni hari Rabu Pak, di penghujung Ramadan. Hari ni tak kerja, tak pergi bengkel. Jadi gua nak settlekan masalah exhaust gua yang patah 3 kali dalam masa sebulan ni Pak. Aduh, kita nak pergi dekat Pak Lang exhaust dekat Puchong. Nak pergi hantar motor ni. Dia kata hantar pagi, ambil malam. So gua pun ada communicate dengan Pak Lang tadi. Katanya dia nak hantar yang mana satu kan. Sebab lepas patah kali pertama exhaust standard gua tu, gua tukar aftermarket Naughty Boy 1,600. Lepas tu bila nak pergi time pergi servis 16,000 tu, dan powerman yang servis tu bagi tahu exhaust gua patah lagi. So gua pergi sambung. Jadi semalam patah lagi kali ketiga. So kata Pak Lang bawa yang original. Dia akan custom yang original. So kita nak pergi ambil original exhaust pula dalam Encik Azura gua. Oh bunyi apa? Aduh. Jom apa? Bismillah. Cuma gua tak tahu macam mana nak bawa. Muat ke tak muat. Tapi gua ada bawa beg besar satu lah. Kalau tak muat dalam bawah seat dengan box nanti, kita bawa dalam beg besar.